Sakit. Lama dah ni. Sakit. Sakit apa? Tu cakap sakit apa? Kanser apa? Okey. Sebelah buang, mata sebelah. Allah Rabbi. Dia ada kanser, betul ada penyakit kronik, betul OKU lah. Penyakit kronik apa? Chronic lung disease, chronic otitis media, inflammation tissue, Oh. carcinoma. Macam-macam lah. Allah. Sebab ubat makan macam mana? Dia setiap hari kan? Sebenarnya doktor dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab dah berapa tahun ni kan, dah buat banyak, lebih 40 kali operation kemudahan. Lebih 40 kali operation? Daripada dia kecil, daripada umur 3 bulan sampai sekarang. Lepas tu tahun lepas last lah, kami dah tapi doktor pun dah tak boleh nak. Dia kata boleh nak buat, tapi dia dah tak boleh nak tampung lah benda tu nanti kan. Jadi dia orang kata tak boleh nak buat apa dah. So sekarang dia macam mana? Dia okey macam tu je lah? Kita kena jumpa doktor je lah untuk tengok pertumbuhan tu macam mana kan. Doktor boleh kawal situ je lah. Susu yang mahal tu kan? Ya, sebulan 1.8 kg dia seorang tu. Susu dia? Mesti bagi 3 tin. Lepas tu yang selebihnya beli sendiri lah. Beli sendiri. Kalau saya yang dah ni sangat, saya pinjam orang dulu lah kan. Saya tahu susu gaji. Tak apalah, ni we take care dia punya susu. Saya tak boleh. Ya? Dia masjid bagi tiap-tiap bulan 3 tin. 3 tin setiap masjid bagi tiap bulan 3 tin. So dia perlu 15 tin sebulan. So 12 tin. Kita tampung 12 tin tu. So on me setiap bulan. Just remind saja. Okay, itu saya tampung yang tu. Okay, my dear. Ya. Ni ada sumbangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Tampung sikit sangat lah. Itu dengan kotak kenal saya ni. Saya personally tanggung dia punya susu tiap-tiap bulan tu. So tiap-tiap bulan make sure take note lah. Look, okay? Baik-baik, ya? Ni, adik. Okey, selamat. Jaga diri, ya? Terima kasih sayang.